Adakah anda pernah terfikir mengapa Tuhan, dalam segala kemuliaannya, meminta persembahan yang begitu sederhana, tepung halus, minyak, dan kemenyan? Ia bukan hanya ritual biasa, tetapi satu rahsia mendalam. Kitab Levitikus 2:1 berfirman, apabila seseorang hendak mempersembahkan korban sajian kepada Tuhan, persembahannya hendaklah daripada tepung halus. Dia harus menuangkan minyak zaitun di atasnya dan membubuh kemenyan di atasnya. Ini melambangkan kesucian hati, Roh Kudus yang memimpin, dan doa yang harum mewangi. Semuanya tanda kesyukuran kita. Tuhan tidak perlukan persembahan yang mewah. Dia hanya ingin hati yang tulus, bersih dan penuh kesyukuran. Setiap kali kita datang kepada-Nya dengan hati yang ikhlas, itulah sajian yang paling indah bagi-Nya. Marilah kita hidupkan pengabdian ini setiap hari dengan kasih dan rasa syukur yang mendalam.